Cikgu Suzy. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke vlog. Kali ini kita pergi mana, Ana? Oh, Ana tak layan. Okey. Hai. Tak adalah, kena belah sini lah. Di KLCC tengok ikan, pergi cari rakyat jelata. Okey, nanti kita akan bebel banyak kat sana. Jimat bateri. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat RNR Gambang. Sekarang dekat hujan sebenarnya, tapi tak apalah, kalau lari pun sama je, kena hujan juga. So kita berjalan je. Apa meredah kehidupan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran, supaya kita dapat keputusan dan hasil yang diimpikan. Kata-kata untuk hari ni daripada Zarif. Sekarang saya bersama dengan kita nak ambil duit kat dalam beg air sebab dia tinggal. Mungkin pagi ni tak banyak sangat aku buat vlog sebab bateri tak banyak. Tapi apa-apa pun, keadaan cuaca masih hujan. Semoga selamat sampai. Tengok kamera. Jalan lah, cepat hujan ni. Kau suruh. Lepas tu dia pun freeze. Kita pun freeze. Lepas tu orang ingat video lag. Okey, tengok kiri, tengok kanan, jalan. Nak tengok video tengok kanan saya lah. Pasal. Okey, sekarang ni nak naik bas. By the way, correction, kita orang ada dekat RNR Temelloh. Alhamdulillah, sekarang kita dah sampai dekat mana, Nan? Petronas. Dekat Menara Berkembang. Okey. Echa, sekarang kita dah sampai dekat Dekat Menara Berkembang Petronas. Nak pegang apa ke? Petronas kot. Hai kan, Muhafiz? Hai. Sekarang kita orang dah masuk dalam Syarikat FCC. Hazim. Bisa. Hai, cakap je lah. Ini kita dengan dia cakap Pegang lah. Yo, Azim cakap Edit nanti ni. reaksi datang sini. Okay lah. Kita pun dah biasa dah pergi KL. Oh, Malu lah orang KL. Tengok ni ikan puyuh. ikan puyuh. Baik dah kau payah ke ikan puyuh. Lagi kita pergi mana lagi, Zim? Macam lagi musuh coklat. Tak tahu lah. Kita sekarang tengah cari akuarium. Tapi tu mungkin lama sikit kot dalam, tak tahu lah. Okay, Cepat cuba. Sekarang ni kita orang punya update. Sekarang ni kita orang punya update. Semua tempat dalam akuarium ni kita orang stop. Okay. Ya. Bisa untuk ambil apa? Ambil gambar. Betul-betul punya ikan pun. Kenapa ambil gambar 31% je? Ni Tak, ke depan.
So sekarang kita orang dah habis pergi dekat Korea. Sorry lah tak banyak bercakap dalam tu. Sekarang nak pergi makan. Daripada Korea nak pergi patah balik dekat Suria KLCC tu. Kita orang nak pergi kat food court, kita orang nak makan. Hai Azim. Hai Mirza, high five. Hai Hafiz. Baru update. Kita maaf sebab tak banyak update. Mungkin tak sebanyak yang PPAKL tu. Banyak gila. Dah sampai Agri punya ni. Aku mengambil nafas. Oh, tengok ni. Tak dalam tu juga. Kita orang beli dekat Aquaria tadi. Lepas tu, tunjuk. Tada! Gambar kita orang. Macam brain rot. Ya, Tralalero. okey. Ada lagi tak naik cikgu? Lepas tu, yang ni yang saya punya. Guys, this is us after pusing satu KLCC. Korang sesat, tak lupa jam cuba. And then kaki masing-masing macam nak pecah. Dah guys. Kita orang sesat sekejap je sebab aktif dah sesat. Kita orang pusing-pusing. Kita orang jumpa siapa ni? Bogem. Tapi tak ada duit nak beli. Jadi kita orang admire daripada jauh je. Okay, kita orang baru habis sesat dan kita orang baru kembali. Lambat tau. Kita orang sempat pusing satu KLCC tu sebab hilang lah. Salah keluar pintu. Berpeluh kita orang. Ya. Okey, kita orang tak banyak bercakap sangat lah sebab banyak menghabiskan masa untuk aktiviti tu sendiri. Berbanding kalau PPAKL tu memang dalam pas bercakap, dekat PWTC tu bercakap, sesat lagi. Ini mungkin tak sangat sebab lagi pun kalau video panjang-panjang siapa nak edit nanti. Kan Echa kan? Hari ni dekat kita orang pergi Aquaria dan kita orang terbalik. Oh maafkan saya. Hai. Seperti kata Zara tadi, kesian editor. Nanti kita tengoklah editor siapa ya nanti. Kita tengok kan. Kita orang beli ni dekat Aquaria. Saya punya 35, Hanan punya 28. Kita orang pagi tadi awal pukul 6. Tapi bas lambat, mungkin sebab hujan. Jadi kita orang lambat sikit. Aquaria patutnya pukul 10, 12 macam tu lah, 12 lebih lah. Aquaria tu kita orang banyak ambil gambar. Kita orang macam excited tengok banyak haiwan ikan besar-besar kan. Tengok ular hijau sebab macam kulit dia cantik gila, berkilat gitu. Lepas tu ikan dia besar-besar. Ada rodeo. Lepas tu kita orang ambil gambar. Aira dah tunjuk dah tadi, tak apa saya tunjuk lagi. Gambar kita orang, ada 7 orang. Semua antara yang pada hari ni korang tengok gambar bukan main banyak lagi dekat tu. Saya beli. Tunjuk sikit. Aku lupa yang Isnin. Lupa ini Isnin. Lepas tu kita orang lepas pergi Aquaria, kita orang pergi kita orang pergi makan. Aku dalam Aquaria kan dah sampai pukul 2. Seronok. Walaupun dekat dia punya terowong tu macam lambat gila, dia tapi okey. Kita orang enjoy je. And then ikut makan, ikut eat. Makan nasi dan benda tak nama dia. Ulia makan benda sihat yang tadi. Yes. Sihat sangat. Walaupun benda sihat saya telan. Kak Ahmad makan apa Kak Ahmad? Saya makan nasi biryani. Rasa macam lapar nasi, kita cari nasi. Kalau tu rasa macam tak kenyang pun. Ada telur, ada ayam. Papa ada dia punya pepeda tu memang sedap. Tapi habis sebab banyak sangat. Macam mana kat Aquaria tadi? Aquaria tu best lah. Tapi kita orang imagine macam besar lagi. Tapi dia macam okey je. Dia punya ikan dia super like. Kita dah dapat explore marine life. Okay, sambung. Hanan makan apa Hanan? Saya makan
chicken mushroom ini RM14 Abang belanja. Terima kasih. Lepas tu bus I bus ni belanja. Echa belanja Terima kasih. banyak. Echa belanja orang ini. Echa belanja Hanan, Echa belanja Uli, Echa belanja Kak Ahmad, Echa belanja Airit. Siapa belanja aiskrim Airit? Thank you Echa. Cantiknya aku. Muhafiz. Siapa belanja aiskrim Muhafiz? Dia nak tidur, dia nak masuk gitu. Ambil mak aku potong baik. Keep your friends close and your enemies closer. Alamak, ikut. Tadi tak Ahmad. Mana Ahmad? Oh, buat tadi. Dah tulis FX sama dengan 3X tolak 3PS. Tambah 3PS tolak 3. Tak ingat macam nak buat betul lah. Yes. Kita pergi makan, kita pergi shopping. Kita Inilah antara barang shopping tadi. kita orang pergi baby shop. Kita orang pergi Lego tapi macam tak beli apa-apa mahal. Takut. Kicik kecil kepada RM9. Kino Kunia. Pergi Kino tapi yang beli Zarif dengan Hafiz je. Saya tak beli. Ya. Saya banyak tak baca lagi. Banyak lagi buku tak baca lagi dari PBIKL tu lama tu. Siap-siap PBIKL tahun depan pun. PBIKL tahun depan pun tak baca tak lagi. baca lagi. Lepas tu kita orang pergi Guardian. Dia beli yang Kak Ahmad beli makeup. Lepas tu kita orang pukul 4 masuk naik bas balik dah balik. Kita orang dalam perjalanan untuk ke R&R. Solat, buat apa-apa yang patut. Kita balik awal hari ni untuk elak jam sebab hari nanti Isnin. Kira tu je daripada kita orang. Ya, banyak betul bercakap kan. Jangan semua cakap banyak, kita cakap banyak. Kita tengok editor untuk video ni siapa? Kuliah ke? Echa ke aku? Dia Ula. Dia ada tambah satu benda tu. Itu akan Zarif belanja saya eyeshadow tadi sejak je lah. Redo je lah, redo je lah. Tak rajin dia tak boleh lah. Tak belanja ni kami berdua. Tak Archie. Zarif kata dia nak edit video ni, jadi kita tengok dia boleh tak. Zarif. Canji belanja. Janji dengan Manu. Bangun! Jangan nak bagi alasan hujan Walaupun hujan sesedap tidur, bangun pergi kerja. Okey, dah bangun. Memang aku edit finally. Bangun! Okay, dah tu je, bye. Jadi korang dah tengok Bebelan Syasha, Kuliah. Apa nama kau? Echa. Semuanya terkini-kini Anthony novel. Sebenarnya nak mencari novel Aku yang bertemankan Senja, yang sequel daripada Pada Subuhnya Membawa Ku Pergi. Novel itu sangat sedih, membuatkan nangis sangatlah sedih. Wah, cantiknya. Sekarang ni kita orang on the way balik dan insyaAllah kita akan solat jamak somewhere. Please do join my video. Hai, ceritalah. Oh, benar. Tak tahu penat Zalal. Dah macam tak beli apa-apa pun. Sejak duit simat, boleh beli makanan banyak. Kita cerita dekat pengalaman dekat Aquaria Club. Ni personally tak pernah masuk kat dalam tu lagi. First sudah kena jalan jauh sebab dia kan bawah convention center tu. Daripada Suria KLCC pergi ke convention center tu kena lalu pedestrian tunnel tu. Lepas tu dah sampai tu kita orang wow, memang tour of place lah. Lepas kita orang ingat kat Aquaria tu macam aquarium. I mean yeah, it's aquarium tapi macam lah dia aquarium. Dia aquarium. Pula. Dulu kita dengar aquarium tu aquarium. Ya, dia aquarium lah. What are you flying? Sangat best. Masuk-masuk tu ada ikan pari yang kau tahu tak, yang cincin biru yang beracun ke berbisa, I'm not sure. Lepas tu korang bergambar dalam tu. Okay, lepas tu main character of the day is tunnel, yang aquarium tunnel tu. Sangat best. Ada rodeo, nanti keluar rodeo. Keluar tak rodeo kat sini. Makan kat food court lah dekat second floor. Kita orang ada beli hot plate, kita orang ada nasi kandar, Ayam lepas tu, gepuk. yes, ayam gepuk. Lepas tu Ulia, kau beli apa? Kuih tiaw apa? Pho. Tak tahu lah aku cuba apa. Lepas tu Muhafiz beli nasi My dad. ayam. Echa beli apa je Echa? Saya dah cakap dah tadi saya beli nasi. Oh, okey. Tak pernah cakap tu saya beli nasi putih bersama ayam. Oh, caramelized chicken. Okay. Oh, lupa pula Japanese chicken curry. Yes, sedap. Sangat sedap.
Kena lah tukar Melayu saja ni. And then kita orang pergi Kinokuniya. Tada! Yang tadi. So alhamdulillah, it went great. Fine. Oh ni kita orang beli dekat Aquaria RM20 worth it. Comel. Okay, sekarang ni saya tengah makan play date. Tiba-tiba bas berhenti, bye. Tapi insyaAllah tak ada apa-apa, doakan kita orang. Kalau video ni post maksudnya selamat lah. Kalau tak post sama dia editor malas post. Ataupun okay, sekarang kita orang dekat RR Kemelu. Siapa nak jalan-jalan? Okay, kita orang fake lebubu daripada beli yang 80 tu 10 tu uliah. Saya beli yang RM35 ni macam tu. Kita orang dah nak naik bas, pasal kita nak terus balik. So that's the wrap for lawatan KLCC 2025. Bye.